Selama 10 hari, seorang bapa mentua tinggal bersembunyi bersama menantunya, tanpa disedari sesiapa. Kebenaran yang terbongkar kemudiannya merobek kedamaian palsu, menggegarkan seluruh keluarga hingga ke akar umbi. Kisah tragis ini diceritakan semula dari mulut seorang wanita muda yang telah mengorbankan sebahagian ingatannya yang berharga, hanya kerana tersilap menyangka bahawa jagaan rapi sentiasa datang bersama kasih sayang. Gadis itu bernama Nurul, berusia 27 tahun, baru sahaja menyambut kelahiran anak sulungnya yang baru berusia 4 hari apabila suaminya, Amran, tiba-tiba terpaksa terbang ke luar negara atas urusan kerja yang mendesak. Pada masa yang sama, ibu mertuanya juga bergegas pulang ke Kelantan untuk menjaga neneknya yang ditimpa angin ahmar. Maka, selama 10 hari dalam pantang yang serba rapor itu, satu-satunya orang yang berada di sisi Nurul adalah bapa mertuanya. Tiada seorang wanita pun yang pernah memberitahu Nurul bagaimana rasanya berpantang dengan bapa mentua, dan tiada siapa yang berpesan agar dia berhati-hati, kerana lelaki itu tidak pernah menunjukkan sebarang sikap bengis, tidak pernah meninggikan suara, dan tidak pernah melakukan apa-apa yang melampaui batas. Sebaliknya, dia sangat teliti, cermatnya luar biasa. Setiap awal pagi, dia sudah bangun, tekun memasak bubur lambuk yang dirinih bersama ikan dan herba untuk Nurul. Dulang makanan yang masih berasap sentiasa diletakkan kemas di meja sisi katilnya, tuada suam dilipat rapi, air halia sudah dibancuh, dan termos sentiasa berada pada suhu yang pas. Dia tidak bertanya sama ada Nurul sakit atau tidak, sebaliknya hanya memerhati dalam diam sama ada belakang baju Nurul sudah lencun dibasahi peluh untuk segera menyediakan air panas untuk mandiannya. Dia tidak bertanya sama ada Nurul berasa sejuk atau tidak, sebaliknya hanya senyap-senyap melaraskan pemanas, dan memeriksa setiap cermin tingkap dengan teliti setiap kali larut malam. Dan yang paling istimewa, dia tidak pernah sewenang-wenangnya masuk ke dalam bilik ketika Nurul sedang menyusukan anaknya. Sentiasa ada 3 ketukan perlahan di pintu, menunggu 5 saat berlalu, barulah pintu direnggangkan dan hanya tangannya yang menjuluh masuk untuk meletakkan makanan. Tiada siapa yang tahu, tiada bisikan, semuanya berlaku dalam suasana yang tenang hingga menakutkan. Tetapi satu kejanggalan mula menyelinap masuk sejak malam keempat. Pada tengah malam, Nurul tiba-tiba terjaga apabila terdengar bunyi pintu gelangsar berkeriut perlahan. Cahaya malap dari lampu tidur kuning membiaskan bayang seorang lelaki berdiri senyap, menarik selimut perlahan-lahan hingga ke paras dadanya, seolah-olah takut dia akan kesejukan. Nurul membuka sedikit matanya, itu adalah bapa mertuanya. Tangannya memegang botol susu, wajahnya tidak menunjukkan sebarang riak, dan pandangannya menembusi tubuh Nurul, bukan melihat menantunya, tetapi seakan-akan sedang menjejaki bayangan seseorang dari masa silam yang jauh. Nurul diam, memejamkan matanya kembali, tidak mahu menimbulkan sebarang salah faham, tetapi sejak saat itu, satu perasaan aneh dan samar-samar mula menyelinap ke dalam hatinya, seolah-olah dia sedang hidup dalam sebuah skrip yang pernah berlaku, dengan seseorang yang sangat mirip dengannya. Dan bilik ini, katil ini, mungkin pernah menjadi tempat seorang wanita lain terbaring, menunggu, menanggung derita, dan kemudian lenyap. Sehari selepas bersalin, Nurul dibawa pulang ke rumah 2 tingkat di pinggir bandar Kuala Neros, tempat Amran dibesarkan, dan juga tempat yang pernah menyambut seorang lagi ibu bersalin 7 tahun yang lalu, arwah kakak iparnya. Nurul hanya terdengar desas-desus bahawa kakak iparnya meninggal dunia tidak lama selepas bersalin akibat tumpah darah, tetapi semuanya hanyalah bisikan-bisikan kecil daripada orang-orang tua, tidak pernah diceritakan dengan jelas. Bagi Nurul, itu hanyalah sebuah kisah sedih yang tersimpan dalam sekeping gambar usang berbingkai perak di atas almari. Sehinggalah dia sendiri, seorang ibu muda yang baru bersalin, diletakkan di tempat yang sama seperti dahulu. Bilik tidur di tingkat 2, bersebelahan tingkap menghadap ke timur, katil kayu cengal yang kukuh, almari 3 laci yang lama, dan langsir kain voal berwarna krem lembut. Segalanya dibersihkan dengan rapi, berbau harum daun sirih dan minyak serai wangi. Bapa mertuanya, Encik Rizal, adalah orang yang menyediakan semuanya dengan tangannya sendiri. Encik Rizal, seorang lelaki berusia 63 tahun, tinggi kurus, dan langkahnya ringan seperti tidak menjejak tanah. Suaranya sentiasa mendatar, tidak tinggi tidak rendah, dan sentiasa menjaga jarak.
Sop tengah hari tadi kena dengan selera tak? Tanyanya sambil meletakkan dulang makanan di meja sisi katil. Nurul mengangguk perlahan, sedikit kekok. Dia pernah tinggal bersama lelaki itu beberapa kali semasa hari raya atau di Ipafali, tetapi tidak pernah berdua sahaja seperti ini. Dia tidak pernah melihat Encik Rizal memasak, apatah lagi melihatnya begitu teliti sehingga mengingati waktu menyusu dan waktu menukar tuada wanitanya. Mak kamu kata, dulu ada orang darah nifasnya berpanjangan sebab lupa tukar ikut waktu. Berjaga-jaga lebih baik, katanya, seolah-olah sedang menjelaskan kepada dirinya sendiri. Nurul tersenyum kecil, sedikit segan, tetapi tetap mengangguk tanda berterima kasih. Pada hari kedua, dia mula bangun lebih awal daripada Nurul. Air halia suam sentiasa diletakkan di sisi katil sebelum dia terjaga. Botol susu bayi dibancur dengan suhu yang tepat, tuada kering telah sedia dihangatkan. Malah, dia juga meletakkan sebungkus kecil tuada wanita baru di bawah bantal tambahan Nurul. Nurul berfikir sendiri, mungkin begini caranya dia menjaga ibu mertuanya dahulu, tetapi kemudian dia tertanya-tanya, ibu mertuanya pernah berkata bahawa dia tidak suka sesiapa campur tangan dalam urusan menjaga anaknya. Pada hari ketiga, ketika Nurul baru sahaja terlelap sebentar pada waktu tengah hari, dia terkejut kerana terasa seperti ada seseorang sedang membetulkan kedudukan langsir. Apabila membuka mata, dia melihat Encik Rizal baru sahaja berpaling untuk keluar, tanpa sebarang bunyi. Dia duduk, jantungnya berdegup sedikit kencang. Semua yang dilakukannya betul, semuanya munasabah, tetapi ada sesuatu yang tidak kena kerana semuanya terlalu mengikut skrip. Seolah-olah dia bukan sedang menjaganya tetapi melakonkan semula sebuah babak yang telah diatur rapi hingga ke butiran terkecil. Pada hari keempat, dia turun ke bawah untuk mengambil air. Ketika melintasi bilik kerja lama arwah abang iparnya, pintu bilik itu sedikit terbuka. Di dalamnya ada sebuah meja kayu lama, rak buku, dan sebuah lukisan besar yang diterbalikkan menghadap dinding. Entah kenapa, Nurul terasa terdorong untuk memusingkan lukisan itu. Ia adalah gambar perkahwinan, dan wajahnya kaku serta-merta. Wanita dalam gambar itu adalah arwah kakak iparnya, dan anehnya, wajah wanita itu sangat mirip dengan Nurul hingga terasa menyeramkan. Nurul merenung tajam gambar perkahwinan yang usang itu. Wanita di dalam gambar memakai baju kebaya putih tradisional, kepalanya sedikit condong, dengan senyuman yang lembut. Wajah itu tidak 100% seiras dengannya, tetapi renungan mata, batang hidung, dan bentuk bibirnya, semuanya mempunyai iras yang sangat dekat, cukup dekat untuk membuatkan tulang belakang Nurul terasa seram sejuk. Dia meletakkan kembali gambar itu, tetapi ketika hendak beredar, tangannya tidak sengaja terlanggar sesuatu yang kecil di bawah meja. Ia adalah sepit rambut bertatahkan mutiara, kelihatan lama tetapi masih elok. Satu perasaan samar melintas di ingatannya. Semasa kali pertama dia diperkenalkan kepada keluarga suaminya, bapa mertuanya pernah memandangnya lama ketika dia menunduk hormat. Waktu itu dia fikir lelaki itu terkejut dengan kesopanannya. Kini, dia tidak pasti lagi. Malam itu, ketika Nurul cuba bertanya secara berlapik tentang beberapa perkara, Encik Rizal pula bersikap seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Dia mencedok bubur, mengambil tuada suam tambahan, tetap prihatin seperti 3 hari sebelumnya. Masa arwah Kak Zahra masih hidup, dia memulakan bicara. Sudu di tangan lelaki itu terhenti seketika, hanya sesaat, kemudian dia menunduk dan terus mencedok bubur seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Pak Cik pernah jaga arwah lepas bersalin ke. Dia mengangkat muka, matanya masih tenang. Pernah, mak kamu masa tu sibuk jaga nenek? Jawapannya terlalu sama dengan keadaannya sekarang. Nurul tersenyum, tidak tahu sama ada patut berasa lega atau cemas. Malam itu dia tidak dapat tidur. Hampir pukul 3 pagi, dia berasa dahaga. Tidak mahu mengejutkan bayinya, dia perlahan-lahan melangkah keluar. Ketika melintasi tangga, dia ternampak bayangan Encik Rizal berdiri di dapur, tanpa memasang lampu, hanya berdiri senyap memandang dinding kosong, tangannya memegang sebuah termos air. Dia kaku, bukan kerana lelaki itu berdiri di situ,
tetapi kerana dia menyedari gaun yang ibu mertuanya simpan di dalam almari untuk dipakainya selepas bersalin sama seperti gaun yang dipakai oleh arwah Zahra dalam gambar perkahwinan, corak bunga, kolar baju, malah warnanya yang putih susu. Seolah-olah semuanya sedang dilakonkan semula sepenuhnya. Keesokan paginya, Nurul cuba menelefon suaminya untuk bercerita, tetapi talian sibuk, mesejnya belum dibaca. Amran masih berada dalam seminar yang berpanjangan di luar negara. Dia beralih untuk menelefon ibu mertuanya. Panggilan diangkat, dan setelah mendengar suara Nurul, ibu mertuanya hanya berkata, "Kamu jangan fikir bukan-bukan pasal cerita lama, di rumah kan ayah dah jaga. Rehatlah." Nurul cuba bertanya lanjut tetapi panggilan telah dimatikan. Dia duduk termenung di dalam bilik. Di luar tingkap, cahaya matahari pagi menyinari wajahnya. Dan di dalam hatinya, sesuatu sedang membesar, bukan ketakutan tetapi gerah hati. Sesuatu yang tidak dapat dinamakan, tetapi jelas seperti suara seseorang yang baru sahaja berbisik di telinganya, "Kamu yang kedua, dan mungkin juga yang terakhir." Pada hari kelima, Nurul mula mencatat segala-galanya, bukan lagi untuk memeriksa dirinya tetapi untuk membezakan antara realiti dan pengulangan. Halaman pertama dalam buku catatannya, pukul 5.40 pagi, air halia diletakkan di sebelah kiri katil. Pukul 6.30 pagi, ayah ketuk pintu 3 kali, buka pintu selepas 5 saat. Pukul 7 pagi, tuada suam dilipat 3 kali diletakkan di atas dulang bubur. 12, bukan, belum lagi, sekali lagi hidangannya sup ikan haruan. Pukul 13.30, bau air rebusan daun sirih dari tingkat bawah naik ke atas. Setiap hari berlalu, semuanya sama persis, tiada satu pun yang tersasar. Malam itu, Nurul keluar ke balkoni untuk menyidai pakaian bayinya. Dia tiba-tiba terhenti apabila melihat ke laman belakang, satu sudut kecil yang terlindung oleh dinding rendah, di mana terdapat sebuah perigi lama yang telah ditimbus. Di sebelahnya ada sebatang pokok ciku, daun-daunnya berguguran di pangkal pokok tetapi ada sesuatu yang kecil dan 4 segi kelihatan di celah-celah daun. Dia mengerutkan dahi, lalu turun untuk memeriksa. Ia adalah sepasang selipar kanak-kanak berwarna putih, usang tetapi masih elok bentuknya. Penuh dengan lumpur, dan di sebelah tapaknya masih jelas tertera nama Aisyah. Itu adalah nama yang pernah didengarnya, anak perempuan arwah kakak iparnya. Nurul kembali ke atas, berniat untuk mencuci selipar itu, tetapi apabila membuka almari untuk mengambil sabun, dia tergamam. Di sudut dalam almari, ada sesuatu yang diperbuat daripada kain dilipat kemas di dalam beg plastik lutsinar. Dia menariknya keluar, ia adalah sepasang pakaian bayi baru lahir, bercorak bintik-bintik dan sehelai sapu tangan susu bersulam tulisan "Ibu Sayang Aisyah". Hatinya terasa pedih. Nurul membawa semuanya ke laman belakang. Di bawah pokok ciku, dia menemui sebuah kotak kayu nipis, tanpa kunci, hanyalah sebuah kotak simpanan kertas. Di dalamnya terdapat beberapa keping gambar yang telah pudar warnanya. Sekeping gambar menunjukkan arwah Zahra sedang mendukung seorang bayi baru lahir berdiri di sebelah bapa mertuanya, kedua-duanya tidak tersenyum. Pandangan mata Zahra kosong, kelihatan letih. Sekeping lagi gambar menunjukkan katil yang Nurul tiduri setiap malam. Dalam gambar itu, seorang wanita sedang memeluk seorang anak kecil sambil memakai gaun putih bercorak bunga pudar yang sama seperti yang dipakai Nurul beberapa hari lalu. Nurul terduduk di tanah, tangannya menggenggam erat hujung gambar itu. Segalanya berulang, bilik, gaun, jadual harian, makanan, cara bapa mertuanya berjalan, cara mengetuk pintu, malah cara melipat tuala. Arwah kakak iparnya pernah dijaga seperti ini, dan apa kesudahannya dia tidak tahu, tetapi ada satu perkara yang dia ingat dengan jelas, Aisyah, anak arwah Zahra, tidak hidup lama. Meninggal dunia ketika berusia beberapa bulan. Malam itu Nurul tidak tidur, dia memeluk anaknya sambil duduk bersandar di kepada katil, matanya tidak lepas memandang ke arah pintu bilik. Pukul 3 pagi, pintu berkeriut terbuka. Encik Rizal melangkah masuk, tangannya memegang botol susu, tidak memandangnya, hanya senyap-senyap meletakkan botol susu di atas meja, lalu berpaling.
Tetapi sebaik sahaja dia menyentuh tombol pintu, Nurul bersuara, "Pak Cik masih ingat belah mana Kak Zahra suka letak botol susu, kan?" Dia berhenti seketika, 2 saat, kemudian menoleh memandangnya, buat pertama kali sepanjang 5 hari ini. Matanya cengkung, tidak marah, tidak terkejut. Hanya ada satu pandangan seolah-olah dia sudah tahu hari ini akan tiba. Encik Rizal berdiri kaku di hadapan pintu untuk masa yang lama, tangannya yang memegang tombol pintu terhenti di udara sebelum jatuh lomlai. Dia berpaling, lalu duduk perlahan di kerusi di sudut bilik. Malam itu begitu sunyi sehingga bunyi detik jam terasa seperti pisau yang menghiris setiap saat. "Kenapa kamu tanya?" katanya perlahan, suaranya begitu rendah hampir seperti bisikan. Nurul duduk tegak, dia tidak menggigil tetapi hatinya berdebar kencang hingga sesak nafas. "Saya tanya, Pak Cik masih ingat Kak Zahra suka letak botol susu di sebelah kiri katil sebab dia kidal, sedangkan saya guna tangan kanan." Lelaki itu tidak memandangnya, hanya menunduk, matanya terpaku pada lantai. "Jadi Pak Cik ingat?" Nurul teragak-agak. "Jadi Pak Cik juga ingat dia pernah pakai gaun bunga putih susu ni dan minum air halia setiap pagi, dan juga makan sup ikan haruan setiap tengah hari, kan?" Dia mengangguk. Nurul bertanya lagi, suaranya serak menahan marah. "Dan saya juga baring atas katil yang sama dia pernah baring, menyusukan anak di tempat dia pernah duduk, malah guna semula barang-barang arwah Aisyah." Encik Rizal menggenggam erat tangannya, kukunya menekan ke dalam tapak tangan. "Pak Cik minta maaf," luahnya. Hanya 3 patah perkataan tetapi cukup untuk membuat suasana menjadi tegang. Nurul bangun secara mengejut, suaranya pecah. "Minta maaf untuk apa? Sebab melakonkan semula semuanya atau sebab Pak Cik cuba jadikan saya salinan orang yang dah mati?" Dia mengangkat muka. Buat pertama kalinya Nurul melihat matanya basah. "Pak Cik tak cuba lakonkan semula. Pak Cik cuma tak nak ia berakhir macam dulu. Pak Cik fikir kalau buat semuanya betul-betul, langkah demi langkah, kalau tak ada yang tertinggal, tragedi tak akan berulang." Nurul tertawa sinis. "Tapi ini hidup saya, bukan latihan ulangan Pak Cik." Encik Rizal kelihatan teragak-agak, kemudian dia mengucapkan satu ayat yang membuatkan Nurul terdiam. "Kamu tak tahu. Zahra pernah cuba bunuh diri 3 kali, sekali kelar tangan, sekali telan pel tidur, dan sekali berdiri di balkoni tingkat 2 ni." Dia tergamam. "Pak Cik tak beritahu sesiapa pun. Termasuk mak kamu, termasuk suami dia. Sebab Pak Cik fikir Pak Cik boleh tanggung, asalkan jaga lebih teliti, beri lebih kasih sayang, dia akan pulih. Tapi dia mati masa Pak Cik tengah bancuh susu." Nurul berundur selangkah demi selangkah. Encik Rizal menghulurkan tangan seolah-olah ingin mencapai sesuatu di udara. "Pak Cik tahu bukan Pak Cik yang bunuh Zahra. Tapi Pak Cik juga tak dapat selamatkan dia. Dan bila kamu datang ke sini, terlalu mirip dengan dia, pendiam, sabar, dan suka menipu walaupun dah penat sangat. Pak Cik takut, sangat takut, Pak Cik tak nak kehilangan seorang lagi." Tekak Nurul terasa perit, segala kemarahan di dalam dirinya tidak hilang tetapi juga tidak lagi utuh. Dia melangkah ke hadapan, berkata dengan lembut, "Kalau Pak Cik betul-betul nak lindungi saya, tolong berhenti hidup dalam masa lalu, sebab saya bukan Zahra. Saya masih hidup." Dia tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Tetapi ketika Nurul kembali ke katil, menarik selimut dan memejamkan mata, dia terdengar suara lelaki itu berbisik sangat perlahan. "Tapi, mampukah kamu hidup sampai hari ke-11? Keesokan paginya, Nurul bangun lebih awal dari biasa. Dia tidak menunggu air halia daripada bapa mertuanya, juga tidak minum sup yang biasa dihidangkan. Di dalam kepalanya, kata-kata terakhir lelaki itu malam tadi masih terngiang-ngiang seperti bayangan yang belum hilang. "Tapi, mampukah kamu hidup sampai hari ke-11? Apa maksud ayat itu? Satu amaran, satu igauan lama, atau satu kebenaran yang sudah diketahuinya sejak awal?" Dia memandang anaknya yang tidur nyenyak di tangannya, tangan kecil itu menggenggam erat bajunya seolah-olah menahannya daripada panik. Dia menggenggam erat tangannya.
Tidak, dia tidak akan membiarkan apa-apa berlaku kepada anak ini, dan dia juga tidak akan membiarkan masa lalu seorang wanita lain berulang pada dirinya. Tengah hari itu, Nurul menyelongkar rak buku lama di bilik solat, tempat yang dahulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang arwah Zahra. Satu laci kecil di dalam rak itu berkunci. Dia mengambil sepit rambut, perlahan-lahan mengumpil kunci itu seperti yang pernah dipelajarinya daripada seorang rakan semasa di universiti. Bunyi klik perlahan kedengaran. Di dalamnya terdapat beberapa buah buku lama, sehelai sapu tangan bersulam huruf Z, dan satu fail berbalut plastik. Halaman pertama tertulis dengan jelas, Laporan Bedah Siasat Zulaiha Azman 19922016. Nafas Nurul tertahan, ini laporan kematian kakak iparnya. Sepatutnya benda ini berada di hospital atau di balai polis di Raja Malaysia. Kenapa ada di sini? Dia membelik ke halaman terakhir. Tulisan merah yang menonjol membuat kesimpulan, kegagalan pernafasan akut akibat keracunan ubat. Tetapi di bawahnya terdapat satu catatan menggunakan dakwat biru tanpa cop rasmi, paras ubat penenang melebihi dos rawatan. Kemungkinan dipaksa minum tidak boleh ditolak. Tangan Nurul menggeletar. Catatan itu bukan ditaip mengikut format, ia ditulis tangan. Seseorang dari dalam bidang perubatan telah cuba meninggalkannya. Dia membelik halaman pertama untuk melihat nama pegawai yang bertanggungjawab, Profesor Madya Dr. Fatimah binti Noor, Pusat Forensik Wilayah Persekutuan. Dia mengambil gambar dokumen itu, lalu meletakkannya kembali seperti asal. Kali ini dia bukan lagi takut tetapi marah. Petang itu dia berpura-pura tidur, pintu bilik dibiarkan sedikit renggang. Dia menghidupkan rakaman suara pada telefonnya yang diletakkan di bawah bantal. Tepat pukul 2.45 petang, kedengaran bunyi tapak kaki yang perlahan. Pintu terbuka, bunyi dulang makanan diletakkan di atas meja. Beberapa ketika kemudian kedengaran bunyi nafas perlahan seorang lelaki dan kemudian satu ayat yang menyeramkan kedengaran, walaupun hanya bisikan, asalkan jangan melawan, semuanya akan baik-baik saja macam dulu. Nurul membuka mata tetapi tidak nampak sesiapa. Pintu sudah tertutup. Dia membuka telefon, rakaman suara masih berjalan. Suara Encik Rizal sangat sepadan. Malam itu, Nurul tidak turun untuk makan malam. Dia mengunci pintu bilik dari dalam, memakai fon telinga, dan memainkan semula rakaman suara itu. Dia mendengarnya berulang kali, dan setiap kali jantungnya berdegup lebih kencang. Ini bukan sekadar jagaan yang berlebihan, bukan sekadar trauma masa lalu. Ada sesuatu yang tidak kena dengan Encik Rizal, dan sesuatu itu pernah membunuh seseorang. Dia tahu masanya semakin suntuk. Keesokan harinya, Nurul memberi alasan untuk membawa anaknya ke klinik untuk pemeriksaan nutrisi agar dapat keluar dari rumah. Bapa mertuanya tidak membantah, hanya berpesan supaya menaiki kereta sewa dan jangan biarkan orang yang tidak dikenali menghantarnya pulang hingga ke pintu pagar. Ayat itu kedengaran prihatin tetapi membuatkan belakang Nurul terasa seram sejuk. Dia menaiki teksi terus ke Pusat Forensik Wilayah Persekutuan, membawa bersama gambar laporan arwah Zahra. Orang yang menandatangani laporan itu, Dr. Fatimah binti Noor, kini telah berpindah tugas, tetapi selepas meminta bantuan seorang rakan yang bekerja di hospital, Nurul berjaya mendapatkan nombor telefon pribadinya. Dia duduk di sebuah kafe di seberang pusat forensik, tangannya sedikit menggeletar ketika mendial nombor itu. Hello. Suara seorang wanita berusia kedengaran sedikit serak. Selamat petang, Doktor. Nama saya Nurul. Saya menelefon berkenaan satu kes bedah siasat pada tahun 2016. Atas nama Zulaiha Azman. Talian di sebelah sana senyap. Seketika kemudian, suara wanita itu kedengaran sedikit bergetar. Siapa bagi kamu nombor saya? Saya cari sendiri. Boleh doktor beri saya 10 minit? Perkara ini berkaitan dengan kematian kakak ipar saya dan juga sebab kenapa saya sedang dalam bahaya. Senyap. Baiklah, kedengaran suara di hujung talian. Setengah jam kemudian, mereka bertemu di sebuah taman kecil di belakang kawasan perumahan. Dr. Fatimah berpakaian ringkas, rambutnya disanggul tinggi, tangannya masih memakai jam tangan perubatan yang lama.
Nurul menunjukkan gambar laporan itu. Dia melihatnya seketika lalu mengangguk. Saya masih ingat kes ini, sebab ini salah satu kali yang jarang berlaku di mana saya diminta untuk mengubah laporan. Pihak hospital menelefon pengarah pusat dan mengatakan keluarga mangsa tidak mahu masalah, minta saya padamkan catatan tentang paras ubat. Tapi doktor masih tinggalkan catatan tangan. Dia mengetap bibir. Sebab saya nampak renungan mata gadis itu di bilik mayat bukan seperti orang bunuh diri, tetapi seperti seseorang yang telah ditolak ke jalan buntu. Nurul menggenggam erat tangannya. Doktor diugut. Ya. Seorang lelaki menelefon tanpa memperkenalkan diri, dan berkata, kalau saya sebut lagi pasal kes tu, gambar anak perempuan saya yang belajar di Singapura akan tersebar di dark web. Tekak Nurul terasa perit. Kenapa doktor tak buat laporan? Sebab saya ada buat laporan. Dan masa tu saya percaya kalau saya diam, kes ni akan senyap. Tapi sekarang saya sedar saya silap. Sebelum beredar, Dr. Fatimah meletakkan sebuah pemacu USB kecil di tangan Nurul. Dalam ni ada draft asal laporan yang saya tulis sebelum diubah. Ada juga gambar bedah siasat organ dalaman. Paras ubat penenang dalam darah kakak ipar kamu 3 kali ganda lebih tinggi daripada dos yang boleh menyebabkan koma. Mustahil dia minum sendiri. Nurul mengambilnya, matanya terasa pedih. Terima kasih, doktor. Tak perlu berterima kasih. Arwah harapkan sekurang-kurangnya ada orang yang tak biarkan cerita ini terkubur lagi. Malam itu Nurul pulang. Sebaik sahaja melangkah masuk, dia melihat bapa mertuanya sedang duduk di ruang tamu, tangannya memegang kemeja yang dijemarnya pagi tadi. Lelaki itu mengangkat muka, matanya memandang tepat ke arahnya. Kamu pergi mana? Bawa anak pergi klinik. Apa kamu buat di pusat forensik? Nurul tergamam. Dia tidak memberitahu sesiapa, juga tidak menggunakan nombor telefon yang biasa, tetapi lelaki itu tetap tahu. Ini bermakna sejak awal lagi, setiap pergerakannya diperhatikan. Nurul terdiam mendengar soalan bapa mertuanya. Apa kamu buat di pusat forensik? Dia tidak menjawab. Tidak mampu, hanya mengangguk perlahan. Pemacu USB itu tersimpan selamat di dalam lapisan beg tangannya. Encik Rizal memandangnya lama, kemudian dia bangun tanpa berkata apa-apa lagi, perlahan-lahan berjalan ke biliknya, tangannya masih menggenggam erat kemeja yang masih terasa hangat. Nurul menarik nafas panjang, jantungnya berdegup kencang tetapi dia cuba bertenang. Dia tahu mulai sekarang, pertembungan mereka bukan lagi secara tidak langsung. Keesokan paginya, ketika Nurul sedang bersiap untuk menyusukan anaknya, dia mendapati botol susu telah dibancuh sedia, diletakkan di atas meja di sebelah buaian seperti biasa. Tetapi yang anehnya, bau susu itu lebih kuat daripada biasa. Dia menuangkannya sedikit ke dalam cawan kecil, menghidunya dengan teliti, ada sesuatu yang pelik. Bau yang sedikit hanyir seperti bau ubat. Hatinya penuh syak wasangka, dia tidak memberikan susu itu kepada bayinya, sebaliknya mengambil sedikit sampel dan memasukkannya ke dalam beg zip, lalu disimpan di dalam peti sejuk. Dia senyap-senyap menghantar mesej kepada rakannya yang bekerja di makmal ujian makanan. Aku hantar sampel susu pelik, tolong periksa ada bahan ubat apa-apa tak. Petang itu, bayinya mula meragam. Biasanya, hanya perlu dipujuk beberapa minit sahaja untuk tidur semula. Tetapi kali ini matanya merah, badannya panas, dan muntah sedikit. Nurul cemas, suhu badannya 38.9 darjah Celsius. Dia berniat membawa bayinya ke hospital, tetapi apabila turun ke bawah, Encik Rizal sudah berdiri di kaki tangga, menghalangnya. Anak dah demam ke? Ya, saya nak bawa pergi klinik. Jangan, ni cuma demam biasa, biar Pak Cik masakkan sikit sup herba untuk turunkan panas. Nurul menggelengkan kepala. Tak, saya nak buat ujian darah. Lelaki itu mengerutkan dahi, suaranya menjadi rendah, kamu syak apa? Pak Cik nak aniaya cucu sendiri. Dia tidak menjawab. Kesunyian skim yang membuatkan lelaki itu mengeluh. Kemudian dia menunduk, tersenyum sinis, sama macam mak dia, penuh syak wasangka, degil,
dulu pun tak bagi Aisyah minum susu botol bila Pak Cik yang bancuh. Hati Nurul terasa pedih. Jadi Pak Cik bancuh apa? Sikit ubat penenang dos rendah. Supaya maknya boleh tidur, anaknya tak menangis, supaya rumah ni aman. Tak perlu dengar orang merintih tengah malam. Nurul berundur selangkah. Itu sebabnya Kak Zahra mati. Dia tidak menjawab, hanya berkata, kalau malam tu dia minum habis air halia tu, mungkin tak sampai kena pakai oksigen. Nurul mendukung anaknya dan lari keluar dari rumah, hatinya cemas. Tetapi sebaik sahaja membuka pintu pagar, seorang lelaki berpakaian pengawal keselamatan mendekatinya. Cik ni menantu Encik Rizal. Dia pesan pada saya jangan benarkan orang asing keluar selepas pukul 7 malam. Nurul tergamam, angin bertiup kencang di belakangnya, anak kecil di tangannya merengik perlahan. Dia menoleh ke belakang. Di tingkap 2, Encik Rizal sedang memandang ke bawah, tidak berkelip, tidak tersenyum, tidak mengalihkan pandangan, hanya berdiri di situ seolah-olah dia tahu Nurul akan kembali masuk. Dan dia betul. Nurul kembali masuk tetapi bukan kerana takut, tetapi kerana dia tahu untuk melarikan diri, dia perlu membuat satu pertaruhan terakhir. Malam itu, dia tidak tidur dan mula menulis, jika saya dan anak saya hilang, cari di dalam bilik tingkat 2. Cermin di sebelah kiri kepada katil ada ruang tersembunyi, di dalamnya ada bukti kematian kakak ipar saya dan mungkin juga saya. Lila kamar, hari ke-7. Pagi hari ke-8, telefon Nurul bergetar. Mesej masuk daripada rakannya di makmal ujian. Sampel susu positif diazepam, sejenis ubat penenang sistem saraf pusat yang tidak sesuai untuk bayi di bawah 6 bulan. Siapa yang bancuh ni? Nurul membaca setiap perkataan berulang kali, hatinya terasa dingin. Diazepam, sejenis ubat penenang kuat yang boleh membuat orang dewasa tidak sedarkan diri, dan bayi baru lahir berhenti bernafas jika berlebihan dos. Anaknya baru berusia 11 hari. Dia menggenggam erat telefonnya lalu membuka beg dan mengambil pemacu USB yang mengandungi laporan arwah Zahra berserta cetakan keputusan ujian makmal. Semuanya sudah sedia, jika perlu dia akan menghantarnya kepada pihak media. Tetapi untuk melakukannya, dia perlu keluar dari rumah ini tanpa disedari sesiapa. Petang itu, dia masih berpura-pura seperti biasa. Dia membawa anaknya berjemur seperti hari-hari lain, masih menghabiskan buburnya, dan masih tersenyum apabila bapa mertuanya bertanya khabar. Tetapi dia tidak lagi memberikan susu yang dibancuh oleh lelaki itu kepada bayinya, sebaliknya hanya menggunakan susu yang dibancuhnya sendiri, disembunyikan di dalam botol dengan penutup berwarna lain. Encik Rizal tidak bertanya, tetapi pandangan matanya ada sesuatu yang berubah, seolah-olah dia tahu segalanya tetapi sedang menunggu. Malam ke-8, Nurul mengunci bilik. Tetapi tepat pukul 2.20 pagi, pintu tiba-tiba terbuka, tiada ketukan, tiada bunyi tapak kaki, hanya bunyi klik perlahan seolah-olah seseorang menggunakan kunci pendua. Encik Rizal melangkah masuk, cahaya lampu tidur membiaskan wajahnya yang pucat, letih, dan penuh tekad. Nurul berbaring kaku berpura-pura tidur. Di sebelahnya, anaknya bergerak sedikit tetapi tidak menangis. Lelaki itu mendekati, menunduk ke arah buaian, tangannya memegang sebotol susu, bukan botol yang dibancuhnya. "Minumlah, Aisyah," bisiknya, suaranya serak, "malam ni jangan menangis lagi. Mak kamu pun dah penat. Mak kamu macam Zahra. Terlalu sama." Nurul membuka mata, dia tidak tahan lagi. Pak Cik nak buat apa pada cucu sendiri? Lelaki itu terhenti seketika kemudian mengangkat muka memandang tepat ke arahnya. Tak ada apa-apa, Pak Cik cuma nak dia tidur lena, tak menangis, tak ditinggalkan. Nurul bangun, merampas botol susu itu dan menghempaskannya ke lantai, pecah berderai. Bau ubat yang kuat menusuk hidung, tidak mungkin silap. Pak Cik ulang balik apa yang jadi pada Kak Zahra. Pak Cik bunuh seorang demi seorang. Mula-mula kakak ipar, lepas tu anak dia, sekarang cucu sendiri. Lelaki itu tidak melawan, hanya duduk, tangannya menggeletar. "Aku tak bunuh, aku cuma simpan mereka.
Aku tak tahan rasa bila seorang perempuan tinggalkan rumah ni dan tak kembali. Tak ada siapa yang kembali. Tapi saya bukan Zahra. Tapi kamu terlalu sama. Kamu baring macam dia, kamu dukung anak macam dia, kamu menangis pun macam dia. Nurul menjerit. Jadi Pak Cik nak buat apa? Kurung saya di sini sampai bila? Sampai saya hilang kewarasan. Lepas tu Pak Cik akan lap muka saya dan kata saya ni terlalu lemah. Lelaki itu diam, kemudian tiba-tiba dia menangis. Bukan tangisan teresa-esak tetapi tangisan seseorang yang benar-benar hilang kawalan. Nurul memeluk anaknya dan berundur, tangannya menggeletar. Dia tahu lelaki di hadapannya bukan lagi seorang bapa, bukan lagi seorang datuk. Dia adalah trauma lama yang menjelma dalam bentuk manusia. Dan dia, jika tidak berbuat apa-apa sekarang, akan menjadi cebisan kenangan seterusnya yang akan disimpan oleh lelaki itu dengan apa cara sekalipun. Nurul tidak boleh berlengah lagi. Sebaik sahaja Encik Rizal keluar dari bilik, dia mengunci pintu, menarik langsir, menyalakan lampu suluh dari telefonnya dan mula mengemas barang dalam senyap. Bayinya masih tidur, sesekali merengek perlahan, tubuh kecilnya terbaring kemas di dalam bedung. Dia mengemas beberapa barang penting, dokumen, susu formula, lampin, dan sebotol air suam. Tetapi yang paling penting ialah pemacu USB yang mengandungi laporan forensik, gambar bedah siasat, dan juga rakaman suara pengakuan. Tanpanya, semua yang diketahuinya akan menjadi kata-kata kosong. Dia membuka laci meja tempat dia menyembunyikan USB itu di dalam bekas krem pelembab. Kosong. Dia terhenti, jantungnya mula berdegup kencang. Dia menyelongkar laci lain, almari pakaian, dasar beg lampin. Tiada. USB itu telah hilang. Nurul menarik nafas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tidak panik. Dia beralih memeriksa telefonnya, mesej yang diterima masih ada, gambar keputusan ujian makmal juga masih di dalam telefon. Tetapi itu hanyalah salinan. Jika USB itu diambil, orang yang mengambilnya mahu menghapuskan semua jejak. Dia terus teringatkan Encik Rizal. Tetapi bila lelaki itu mengambilnya? Malam tadi dia mengunci pintu, USB itu masih ada. Malam ini apabila lelaki itu masuk, dia memang terjaga kerana bunyi pintu terbuka tetapi tidak cukup masa untuk lelaki itu menyelongkar segalanya. Atau mungkin dia tidak perlu menyelongkar. Dia sudah tahu lokasinya dari awal, bermakna sejak hari pertama lagi dia telah memerhatikan setiap butiran. Dia tahu Nurul akan curiga, tahu Nurul akan menyiasat, tahu Nurul akan melawan. Dia menggenggam erat telefonnya, membuka aplikasi yang digunakan untuk mengesan lokasi peranti di dalam rumah, yang pernah dipasang oleh suaminya untuk memeriksa lokasi bekas susu pintar dan suhu bilik bayi. Titik hijau menunjukkan, peranti sedang bersambung dengan USB. Terletak di loteng. Nurul mendukung anaknya, membalutnya rapat dengan selimut, dan perlahan-lahan keluar dari bilik. Tangga kayu berkeriut perlahan di bawah kakinya. Loteng itu dahulunya berkunci tetapi kini pintunya sedikit terbuka. Dia melangkah masuk, ruangannya berhabuk, cahaya malap dari lampu Kalimantan lama di siling. Di tengah-tengah bilik ada sebuah almari kayu yang kuncinya longgar. Dia membukanya. USB itu terletak elok di dalam sebuah kotak kayu kecil, di sebelahnya ada setimbun kertas lama yang telah kekuningan. Dia baru sahaja hendak mengambilnya apabila terdengar bunyi nafas di belakangnya. Dia menoleh, Encik Rizal berdiri di situ, cahaya lampu menimpa wajahnya yang pucat, tidak marah, tidak terkejut, hanya mengeluh. Kamu betul-betul nak pergi? Nurul memeluk anaknya lebih erat, tangannya menyembunyikan USB di belakang. Pak Cik lepaskan saya janji tak akan buat laporan apa-apa, saya cuma nak bawa anak saya ke tempat lain. Di sini dah tak ada udara untuk bernafas lagi. Lelaki itu terdiam, matanya berkaca tetapi tidak menitiskan air mata. Pak Cik minta maaf, tapi kalau Pak Cik biarkan kamu pergi, Pak Cik akan kehilangan segalanya sekali lagi. Nurul mengetap gigi. Kalau Pak Cik tahan saya di sini, Pak Cik bukan sahaja akan kehilangan, tapi akan membunuh untuk kali kedua.
Sesaat berlalu, lelaki itu melangkah ke arahnya. Dia berundur, belakangnya menyentuh rak almari, jantungnya berdegup kencang. "Pak Cik, jangan paksa saya dah hantar maklumat kepada orang luar. Kalau saya tak telefon semula pukul 7 pagi esok, mereka akan sebarkan semuanya." Lelaki itu terhenti, riak wajahnya berubah dan buat pertama kalinya dia beredar. Nurul berdiri termangu di tengah-tengah loteng. Angin dari tingkap bertiup masuk terasa sejuk. Dia tidak pasti sama ada lelaki itu percaya ugutannya atau tidak. Tetapi kini dia sudah mendapatkan semula buktinya dan dia tahu malam ini adalah malam terakhir dia berada di rumah ini. Walaupun terpaksa melarikan diri di tengah malam, walaupun terpaksa mendukung anak berlari dalam kegelapan. Malam ke-9, Nurul memasang penggera pada pukul 4 pagi. Dia akan pergi sebelum subuh, tidak membawa banyak barang, hanya dokumen pengenalan diri, USB, telefon, dan satu keyakinan yang rapor, di luar pintu pagar ini masih ada kehidupan. Bapa mertuanya tidak muncul sejak pertembungan di loteng. Pintu biliknya tertutup rapat. Rumah itu sunyi luar biasa, begitu sunyi sehingga Nurul tahu ini bukan ketenangan tetapi ribut yang sedang reda seketika. Dia meletakkan anaknya di dalam kain gendongan, menyandangnya di dada, dan membuka pintu dengan sangat perlahan. Ensel pintu berkeriut sedikit, dia melintasi koridor, jantungnya berdegup kencang. Sebaik sahaja dia menyentuh kunci pintu pagar, telefonnya bergetar membuatkannya terkejut, tangannya menggeletar, skrin menunjukkan nombor aneh, tiada nama, tiada kod kawasan, malah tiada simbol antarabangsa. Satu nombor sahaja. Dia teragak-agak lalu menjawab panggilan itu. "Hello." Tiada siapa yang menjawab, hanya bunyi statik dan kemudian suara tangisan kanak-kanak. Sangat perlahan, sangat panjang, seolah-olah datang dari dasar perigi, seolah-olah bergema dari masa lalu. Nafas Nurul tertahan. "Siapa ni?" Masih hanya suara tangisan, kemudian, suara seorang wanita yang sangat samar, sangat jauh. Jangan biarkan dia tinggal. Dia berundur, hatinya pedih seolah-olah baru mendengar suara orang mati memanggil. Tetapi dalam saat panik itu, satu fikiran melintas di kepalanya seperti bilah pisau yang tajam, bayi di dalam telefon itu, bukan anak aku. Suara wanita itu bukan suara arwah Zahra. Jadi siapa? Dia melihat sekeliling. Angin bertiup kencang dari celah pintu pagar. Di luar, cahaya subuh mula kelihatan. Sekali lagi telefonnya bergetar. Mesej baru muncul, "Kalau awak pergi, buka pintu bilik nombor 3 sebelum tinggalkan rumah." Bilik nombor 3 adalah bilik di hujung koridor yang telah dikunci selama 9 hari. Dia pernah bertanya, bapa mertuanya kata itu stor barang lama, tetapi siapa yang menghantar mesej sekarang? Orang luar atau seseorang yang pernah tinggal di rumah ini dan tidak pernah pergi? Nurul berpatah balik ke koridor. Pintu bilik nombor 3 kini di hadapannya. Dia mengeluarkan kunci serbaguna dari dalam bagnya, dengan tangan yang menggeletar dia memasukkannya. Kunci itu terbuka. Dia menolak pintu, bau hapak menerpa keluar. Di dalam bilik yang gelap itu, ada cahaya malap dari lampu tidur kecil yang menyinari sebuah buaian lama di tengah-tengah bilik. Di atas buaian itu ada sebuah anak patung bayi, dibarut selimut, memakai topi, tangannya terjuluh keluar seperti betul-betul. Di dinding tergantung gambar seorang bayi perempuan, dengan tulisan cakar ayam, Aisyah, 3 bulan 2 hari. Nurul melangkah untuk menyentuh anak patung itu, tetapi di bawahnya, di dalam laci almari, terdapat sebuah buku catatan lama. Halaman pertama, diari penjagaan Aisyah, ditulis semula setiap hari supaya tidak mengulangi kesilapan lalu. Tulisan itu adalah tulisan tangan bapa mentua Nurul. Nurul membelik halaman-halaman berikutnya dengan pantas. Setiap hari dicatat dengan terperinci, waktu menyusu, suhu air, makanan yang dimakan oleh ibu bayi, tempoh bayi menangis. Halaman terakhir, tulisan dakwat merah ditulis dengan tangan yang menggeletar, hari ke-10. Bayi banyak menangis, ibu bayi sudah tidak mahu dengar kata. Aku dah bagi dos yang lebih tinggi, ibu bayi tu tak sedar-sedar lagi. Nurul melepaskan buku itu, tangannya terasa sejuk.
Di atas meja ada sebuah telefon lama, skrinnya berkelip-kelip. Panggilan sedang menunggu, pemanggilnya Ibu Aisyah. Nurul memeluk anaknya dan berundur dari bilik itu. Dia tahu dia telah membuka pintu terakhir masa lalu. Dan jika dia terus berlengah, kemungkinan besar nasibnya dan anaknya akan berakhir seperti di hari itu. Malam esok adalah malam ke-10, dia mesti pergi atau tinggal di sini selamanya. Nurul melangkah keluar dari bilik nombor 3 seolah-olah baru sahaja melarikan diri dari sebuah kubur. Dia tidak lagi menggigil, tidak lagi panik. Satu-satunya yang tinggal adalah ketenangan yang tajam seorang ibu yang melindungi anaknya walau apapun risikonya. Dia tahu jika tidak pergi sekarang, dia tidak akan dapat pergi lagi. Sebaik sahaja subuh menyingsing, Nurul mendukung anaknya dan berjalan pantas melintasi halaman, memasukkan USB dan dokumen ke dalam balutan selimutnya. Dia membuka pintu pagar, kali ini tiada siapa yang menghalang. Tiada pengawal keselamatan, tiada Encik Rizal. Rumah itu berdiri senyap di belakangnya seperti gergasi yang baru tertidur atau sedang menghantarnya pergi dalam diam. Untuk kali terakhir, Nurul menaiki teksi ke pejabat pos di Johor Bahru. Di dalam bagnya ada bungkusan dokumen yang mengandungi salinan semua laporan, diari, gambar, keputusan ujian, rakaman suara, dan gambar bilik nombor 3. Penerimanya ialah Siti Hajar, rakan karibnya sejak universiti, yang kini bekerja sebagai wartawan jenayah di sebuah syarikat akhbar besar. Rakan inilah yang pernah berkata, asalkan kau bagi bukti, aku akan jadikan ia sesuatu yang tak ada siapa berani buang dalam tong sampah. Nurul menghantar bungkusan itu menggunakan perkhidmatan pos laju, kemudian menghantar mesej kepada Siti Hajar, aku dah hantar, kalau dah dapat beritahu aku perlukan kau untuk selamatkan nyawa aku. Tiada balasan. Dia menghantar mesej lagi, masih tiada tanda biru. Tidak dilihat, tiada notifikasi dihantar. Satu firasat buruk menyelinap ke dalam dadanya. Dia terus menelefon nombor itu. Serta-merta dia menaiki teksi ke pejabat akhbar. Dia menekan loceng berkali-kali. Pengawal keselamatan menggelengkan kepala, Cik Hajar cuti 2 hari, tak dapat dihubungi. Nurul cuba menahan panik, menelefon rakan sekerja Siti. Betul, semalam kami ada mesyuarat tapi dia tak datang, telefon pun mati. Ingatkan dia ada tugasan luar tiba-tiba. Nurul berundur selangkah, seluruh tubuhnya kaku. Dia kembali ke bilik sewa sementara berhampiran hospital, tangannya masih memeluk erat anaknya yang tidur nyenyak, begitu tenang sehingga membuatkannya takut. 2 orang telah hilang, Zahra dan kini Siti Hajar. Kedua-duanya adalah orang yang paling dipercayainya pada saat-saat genting. Telefonnya bergetar, nombor aneh, dia teragak-agak lalu menjawab. Nurul. Suara seorang wanita, bukan Siti Hajar, tidak dikenali tetapi tahu namanya. Siapa ni? Saya kawan lama arwah Zahra. Nurul tergamam. Kak Zahra. Saya orang terakhir yang dia hantar mesej sebelum meninggal. Dia kata kalau apa-apa jadi, cari bayi perempuan yang lahir 7 tahun selepas dia, yang rupa macam dia. Saya rasa orang itu ialah awak. Nurul terdiam. Dia meninggal bukan sebab kemurungan selepas bersalin, tapi sebab dia dapat tahu sesuatu yang buat orang lain sanggup padamkan dia dari dunia ni. Apa dia? Saya tak berani cakap dalam telefon, tapi kalau awak nak tahu, jumpa saya sebelum malam ke-10 berakhir. Di mana? Senyap seketika. Tanah perkuburan Bukit Kiara, pukul 9 malam, di kubur arwah Zahra. Panggilan tamat. Nurul terduduk di atas katil, lengannya menggeletar tetapi matanya tajam. Buat pertama kalinya semua persoalan di dalam kepalanya tertumpu pada satu titik. Mungkinkah kematian Zahra bukan tragedi peribadi tetapi sebahagian daripada rancangan yang telah berlarutan sejak sebelum Nurul muncul? Dan jika begitu, mengapa dia? Sebaik sahaja hari gelap, Nurul membalut anaknya dengan kemas di dalam gendongan di dadanya, kemudian memanggil teksi ke tanah perkuburan Bukit Kiara, tempat wanita misteri itu mengajaknya bertemu sebelum malam ke-10 berakhir. Pemandu teksi baru sahaja menurunkannya di pintu pagar,
hujan renyai-renyai mula turun. Angin yang bertiup melalui deretan batu nisan membuatkan suasana terasa luar biasa sejuk. Nurul menarik jaketnya rapat ke leher, sebelah tangan memegang anaknya, sebelah lagi memegang lampu suluh telefon, melangkah satu persatu melalui deretan kubur lama yang samar-samar dalam kabus. Dia mencari blok G7, di mana terukir nama Zulaiha Azman, 199220016, mengikut maklumat pada bekas abu yang pernah dilihatnya di rumah. Kubur itu terletak hampir di hujung barisan, sebuah batu nisan granit lama yang dilitupi lumut. Dia menunduk dan mengelapnya perlahan-lahan. Zulaiha Azman, lahir 1992, meninggal 2016. Ibu kepada Aisyah, semoga tenang. Nurul terduduk, hatinya pedih. Dia berbisik, saya dah sampai, maafkan saya sebab terlalu lambat. Angin sejuk bertiup kencang. Dia mengangkat muka dan melihat seorang wanita tua berdiri beberapa meter darinya, memegang payung hitam, wajahnya terlindung dalam kegelapan. Nurul mendekatinya, sedikit menggeletar, "Mak Cik K yang telefon saya." Wanita itu mengangguk. Suaranya serak, "Nama Mak Cik Hasnah, kawan baik arwah Zahra sejak di Universiti Perubatan. Dia pernah hantar mesej 3 kali tapi Mak Cik tak cukup berani untuk bersuara. Sampailah Mak Cik nampak berita tentang kamu, Mak Cik tahu Mak Cik tak boleh diam lagi." Tekak Nurul terasa sebab. Dia meninggal sebab ubat penenang. "Saya ada bukti. Tapi ada sesuatu yang masih tak kena. Kenapa semua orang takut nak sebut nama dia?" Wanita itu mengeluh. "Sebab nama kakak ipar kamu bukan Zulaiha Azman." Nurul tergamam. "Apa? Nama sebenar dia Sakinah Mansur. Zahra tu nama yang diganti lepas dia meninggal." "Kenapa?" "Sebab dia isteri kedua abang ipar kamu. Isteri pertama meninggal dalam kemalangan misteri. Kedua-duanya mengandung, kedua-duanya bersalin dalam bilik tu, kedua-duanya dijaga dengan perawatan istimewa." Nurul terkejut. "Maksudnya ada 2 orang? Bukan 2 saja." Dia pernah cerita, sebelum dia ada seorang lagi yang meninggal masa kandungan tak cukup bulan. Tak ada siapa sebut, tak ada gambar, tak ada kubur. Puan Hasnah mengeluarkan sehelai kertas dan memberikannya kepada Nurul. Ia adalah gambar sijil kematian yang tertera nama Zahra tetapi tarikh lahirnya salah, tanda tangan waris adalah tulisan bapa mentua Nurul. Nurul berundur, di dalam kepalanya terlintas pelbagai imej. Arwah Zahra bukan mangsa pertama, dan bukan satu-satunya yang ditukar nama. Dan jika nama sebenar Zahra telah disembunyikan, berapa banyak lagi kubur palsu di tanah perkuburan ini? Dia mengangkat muka untuk bertanya lagi tetapi wanita itu sudah berpaling. "Mak Cik, ada apa-apa lagi tak? Macam mana saya nak selamatkan diri?" Wanita itu menjawab dari jauh, "Nak selamat, jangan percaya orang yang masih hidup. Cari pesanan dari orang yang dah mati." Kemudian dia hilang di celah-celah hujan. Nurul tidak sempat mengejarnya. Malam itu, Nurul kembali ke bilik sewa, basah kuyup dan kedinginan, tubuhnya terasa kaku. Anak kecilnya tidur nyenyak di dalam pelukannya, tidak tahu bahawa ibunya baru sahaja menyentuh satu kebenaran yang bukan untuk orang yang masih hidup. Dia membuka telefon, mesej baru masuk dari nombor tersembunyi. "Kau terlalu sama macam dia, tapi jangan cuba jadi terlalu sama, nanti kena tanam satu lagi nama palsu." Tengah hari-hari ke-10, Nurul kembali ke rumah itu. Bukan kerana terpaksa, bukan kerana lemah, tetapi kerana dia sudah faham, hanya dengan kembali bersemuka, barulah dia dapat memutuskan jerat yang semakin menghimpit dirinya dan anaknya. Rumah itu kelihatan sama, sunyi, pintu pagar sedikit terbuka, tidak berkunci, tiada sarakan anjing, tiada bunyi kipas, tiada suara orang, tetapi ada bau daun sirih muda yang terhidu di udara, bau yang sejak hari pertama dia masuk, tidak pernah hilang. Nurul mendukung anaknya dan melangkah masuk, lantai jubin terasa sejuk, cahaya dari tingkap menyinari koridor yang panjang. Bilik Encik Rizal tertutup. Dia meletakkan anaknya di dalam buaian di ruang tamu, mengeluarkan salinan dokumen, gambar diari, sijil kematian palsu,
dan diari penjagaan Aisyah dari bagnya. Semuanya disusun kemas di atas meja. Kemudian dia mengetuk pintu bilik lelaki itu 3 kali, tiada jawapan. Dia menolak pintu. Encik Rizal sedang duduk di tengah-tengah bilik, kerusinya membelakangi pintu, tangannya di atas paha, matanya memandang keluar tingkap di mana cahaya senja baru sahaja melintas. Dia tidak berpaling. "Kenapa kamu balik?" Suaranya rendah dan serak, tenang luar biasa. Nurul melangkah masuk, setiap langkah terasa berat seperti batu. "Untuk selesaikan semua ni." "Selesaikan apa?" "Kematian yang ditukar nama, wanita-wanita yang dijadikan hantu. Anak-anak yang belum sempat hidup dah dilabel sebagai pengacau." Lelaki itu tersenyum sinis tanpa menoleh. "Kamu dah tahu?" "Dah. Dan saya nak dengar dari mulut Pak Cik sendiri, berapa ramai yang dah mati dalam rumah ni? Berapa banyak sijil kematian yang Pak Cik tanda tangan palsu? Berapa ramai yang pernah dipanggil Zahra hanya sebab rupa mereka sama?" Dia mengeluh. "Pak Cik dah tak ingat." "Tapi Pak Cik tak bunuh mereka." "Habis tu siapa?" "Mereka sendiri, mereka yang lenyap, mereka yang lemah, mereka yang seksa diri sendiri dengan benda yang dipanggil kemurungan lepas bersalin. Pak Cik cuma simpan apa yang mereka tinggalkan, anak-anak, rutin, senyuman. Asalkan mereka jangan melawan." Nurul berkata dengan suara tertahan, "Jadi mereka akan hidup macam anak patung dalam bilik nombor 3. Macam arwah Aisyah." Lelaki itu tidak menjawab, hanya memandang keluar tingkap. Matanya cengkung, kering seolah-olah air matanya telah habis bertahun-tahun dahulu. Pak Cik pernah kehilangan ibu, isteri, menantu. Setiap kali kehilangan, Pak Cik nampak kesunyian yang berbeza. Pak Cik cuma nak kekalkan bunyi dalam rumah ni. Jadi Pak Cik ajar supaya jangan menangis, jangan bercakap, jangan melawan. Nurul berdiri di hadapannya, matanya merah, tapi itu bukan menyimpan, itu menghapuskan. Senyap seketika, kemudian lelaki itu mengangkat muka, buat pertama kalinya memandangnya dengan teliti. "Kamu fikir kamu dan anak kamu akan selamat lepas malam ni?" Nurul berkelip. "Bukan soal selamat, tapi soal hidup sebagai manusia." Dia berundur, mengambil telefon, dan membuat panggilan. Talian di sebelah sana berdering. "Siapa tu?" tanya lelaki itu. Nurul menjawab, matanya tidak lepas dari memandangnya. "Pihak berkuasa. Saya buat laporan bukan sebab benci, tapi sebab mangsa-mangsa lain masih menunggu untuk dipanggil dengan nama sebenar mereka." Dia melangkah keluar, bunyi siren polis kedengaran dari jauh. Encik Rizal masih duduk di situ, tidak lari, tidak melawan, seolah-olah dia tahu hari ke-10 ini adalah had bagi kitaran yang telah berlarutan terlalu lama. Nurul mendukung anaknya, berpaling dan melangkah pergi. Di belakangnya, cahaya matahari menembusi tingkap menyinari meja di mana cebisan-cebisan kebenaran terakhir baru sahaja disusun semula. Keesokan paginya, Nurul menaiki bas paling awal pulang ke kampung suaminya, tempat ibu mertuanya tinggal sementara bersama neneknya yang sakit di kampung raja. Dia tidak memberitahu, tidak menghantar mesej, tidak menelefon. Dia perlu bersemuka dengan wanita itu, bukan melalui telefon, bukan melalui kata-kata berlapik, tetapi dengan memandang matanya. Rumah kecil di tengah-tengah sawah itu kelihatan begitu damai. Ibu mentua Nurul sedang duduk di beranda, wajahnya ceria, memakai baju kurung kedah yang ringkas, rambutnya disanggul kemas. Melihat Nurul, dia mengangkat muka dan tersenyum. Balik tak beritahu pun. Nurul tidak tersenyum, meletakkan bagnya di tanah dan memandang tepat. "Saya nak cakap pasal arwah Zahra, dan pasal saya juga." Senyuman di bibir Puan Hasnah kaku. Tangannya berhenti memetik sayur. "Pasal apa?" "Saya tahu mak yang tanda tangan benarkan arwah Zahra keluar hospital awal, mak juga yang minta bawa dia balik rumah. Doktor dah bantah, tapi mak buat tak peduli. Sekarang saya nak tahu kenapa." Ibu mertuanya masih duduk diam tetapi pandangan matanya menjadi tajam. "Kamu patut jaga sikit percakapan kamu." "Tak, sekarang saya perlukan kebenaran. Bukan untuk saya, tapi untuk anak saya."
Sebab kalau saya mati, dialah yang akan ditukar nama seterusnya, kan? Senyap seketika, kemudian wanita itu bangun, menepis tangannya dan masuk ke dalam. Nurul mengikut dari belakang. Di dalam, dia membuka sebuah almari dan mengeluarkan sebuah kotak kayu lama, meletakkannya di atas meja, lalu membukanya. Di dalamnya ada gambar seorang wanita muda, ibu kandung Encik Rizal. Wajahnya mirip Puan Hasnah, cantik tetapi matanya dingin. Ini perempuan pertama yang tinggal dalam rumah tu. Didera suami, dihina masyarakat sebab tak dapat anak lelaki. Dia pernah minum racun tapi selamat. Sejak hari tu, dia ajar saya, nak hidup jangan jadi mangsa, nak terus hidup kena belajar tanam mayat orang lain dalam senyap. Nurul menggigil. Puan Hasnah memandangnya, pandangannya bukan marah, bukan dingin, tetapi penuh penghinaan. Kau ingat kau orang pertama yang kena aniaya? Berapa ramai perempuan yang masuk rumah tu semua ingat akan disayangi, tapi rumah tu mana ada orang yang boleh sayang sesiapa, yang ada cuma watak, siapa pandai berlakon, dialah yang hidup. Nurul mengetap gigi. Jadi mak tahu semuanya. Arwah Zahra mati, Aisyah mati, menantu sebelum tu mati, tapi mak tetap pilih untuk diam. Wanita itu meletakkan kembali kotak kayu itu ke dalam almari, suaranya mendatar, diam itu hidup, bising itu mati. Aku pilih untuk hidup dengan tukar nama orang mati. Buat-buat pekak bila menantu nak mati. Dia memandang Nurul lama, lalu berkata perlahan, aku tak bunuh sesiapa, aku cuma tak selamatkan. Macam kau juga. Kalau hari tu kau tak lari, sekarang dah terbaring bawah batu nisan. Nurul tergamam. Dia menyambung. Tapi kau lain, kau tahu lari, tahu melawan. Dan mungkin sebab tu kau orang pertama yang aku rasa patut terus hidup. Nurul melangkah keluar dari rumah itu, hatinya tidak lega, tidak puas, tidak menang, kerana apa yang dihadapinya hari ini bukanlah penjenayah, tetapi sebuah ideologi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain seperti pusaka beracun. Dan mungkin jika tidak dihentikan, suatu hari nanti dia sendiri akan menjadi seorang ibu mentua seperti itu. Tetapi tidak, dia akan memecahkan kitaran itu. Bermula dengan anak yang berada di dalam pelukannya, generasi pertama yang tidak perlu membawa nama palsu. Sebulan selepas Nurul meninggalkan Kampung Raja, perbicaraan awal kes di rumah nombor 23 dibuka secara rasmi. Orang ramai memanggilnya perbicaraan hantu-hantu tanpa nama. Nurul dipanggil sebagai pengadu, saksi hidup, dan satu-satunya orang yang pernah berada di rumah itu selama 10 hari tanpa digantikan dengan batu nisan. Pagi perbicaraan, media berbaris panjang di hadapan mahkamah, tetapi semua diminta untuk mengehatkan rakaman kerana kes itu melibatkan elemen psikologi selepas bersalin, pembunuhan tidak langsung, pencerobohan mayat, dan pemalsuan sijil kematian. Di pihak tertuduh hanya ada seorang, Encik Ahmad Rizal bin Razak. Ibu mentua Nurul tidak hadir. Dia memberi alasan kesihatan dan diwakili oleh peguam, dan tidak didakwa. Mahkamah menyatakan tiada bukti langsung yang mencukupi. Nurul duduk seorang diri sambil mendukung anaknya, memerhati dalam diam dari barisan belakang. Apabila Encik Rizal dibawa masuk, dia berjalan perlahan, matanya tidak memandang sesiapa. Dia kelihatan 10 tahun lebih tua tetapi belakangnya masih tegap, kemejanya masih kemas. Seolah-olah dia bukan ke mahkamah tetapi menghadiri sebuah majlis peringatan. Pendakwa raya membentangkan hujah setebal 27 muka surat. Di dalamnya, kata kunci yang diulang-ulang ialah, mewujudkan model penjagaan paksa mengikut corak tetap yang membawa kepada kelesuan mental mangsa, menyebabkan kematian. Tiada pisau, tiada racun berdos tinggi, tetapi ada ubat penenang, ada pengulangan tingkah laku, ada kedegilan untuk melakonkan semula model lama kepada semua wanita yang lemah. Laporan mengenai arwah Zahra, mengenai Aisyah, dan diari penjagaan hari ke-10 dibentangkan. Ditambah dengan keterangan Nurul dan saksi-saksi berkaitan, pihak pendakwaan memohon hukuman penjara 12 tahun atas tuduhan pembunuhan tidak langsung akibat perbuatan penjagaan sistematik yang membawa maut. Peguam bela memohon hukuman diringankan kerana tertuduh mempunyai sejarah kehilangan ahli keluarga, kemurungan yang tidak dirawat,
dan tiada niat untuk membunuh. Encik Rizal tidak membela dirinya. Hanya apabila hakim bertanya, tertuduh ada apa-apa nak cakap kepada pengadu. Dia menoleh ke bawah dan memandang Nurul lama. Pak Cik minta maaf, bukan sebab Pak Cik salah, tapi sebab Pak Cik biarkan masa lalu hidup semula dalam rumah tu dan heret kamu sekali. Dia menunduk sekali sahaja. Nurul memandangnya tanpa menitiskan air mata. Kerana pada saat itu dia faham, keadilan tidak membawa kepuasan. Ia hanya menghentikan sesuatu pada masa yang tepat sebelum ada orang lain yang tidak sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Perbicaraan tamat. Nurul mendukung anaknya dan melangkah keluar di bawah cahaya senja. Dia tidak peduli dengan lensa kamera, tidak peduli apa yang akan ditulis orang. Satu-satunya yang dibawanya ialah kehangatan tubuh anaknya yang masih hidup sebagai satu penegasan, semuanya dah berakhir. Tetapi pada saat itu juga, telefonnya bergetar. Mesej dari nombor aneh. Kau ingat dah habis? Aku masih ada, dan bukan semua aku biar mati. Nurul menggenggam telefonnya. Siapa lagi di belakang semua ni? Berapa ramai lagi anak yang menerima jagaan istimewa? Nurul tidak membalas mesej itu. Dia senyap-senyap menyalin nombor telefon itu dan menghantarnya kepada seorang kenalan di bahagian keselamatan siber untuk dikesan. Hanya selepas 30 minit, keputusan yang diterima membuatkan tubuhnya kaku. Kad SIM pakai buang didaftarkan dengan dokumen palsu, isyarat dikesan dari satu alamat di pinggir bandar, sebuah rumah lama yang pernah dimiliki oleh ibu mentua kamu. Dia duduk termenung. Bukan Encik Rizal, bukan dia lagi. Puan Hasnah. Keesokan paginya, Nurul menghantar anaknya kepada rakan baiknya untuk dijaga, kemudian seorang diri menaiki teksi ke alamat yang diberikan. Sebuah rumah papan yang usang, terletak di lorong berhampiran sebuah pusat jagaan lama. Di luarnya penuh dengan lalang, pintu tertutup rapat, tiada pengawal. Tetapi di tingkap kayu yang reput masih tertampal sekeping kertas A4 yang pudar warnanya, dilarang masuk kawasan simpanan barangan bersalin. Nurul menggigil. Dia melihat sekeliling, memastikan tiada siapa yang memerhati, lalu perlahan-lahan menolak pintu kayu yang tidak berkunci itu. Rumah itu gelap gelita, berbau hapak, dan bau ubat pembasmi kuman serta kapur sirih menusuk hidung. Dia menyalakan lampu suluh telefonnya, melangkah satu persatu di atas lapisan habuk yang tebal. Di dalamnya ada 3 bilik kecil. Setiap bilik mempunyai katil kayu rendah, tilam lama, sebuah almari, dan sekeping kertas tertampal di dinding dengan tulisan, waktu makan, minum air halia, tidur, urut, ukur tekanan darah. Semuanya sama seperti model penjagaan yang pernah dilaluinya selama 10 hari di rumah mertuanya. Tetapi yang lebih teruk, di sudut dinding ada sebuah kotak besi yang kuncinya longgar. Dia mengumpilnya. Di dalamnya ada fail salinan fotostat berkulit biru bernombor tulisan tangan. Jilid 1, Syarifah Fatimah meninggal 3 hari selepas bersalin, sebab tumpah darah. Jilid 2, Aisyah binti Daud meninggal 5 hari selepas bersalin, sebab jangkitan kuman selepas bersalin. Jilid 3, Jilid 4, Jilid 5. Tiada satu pun fail yang disimpan secara rasmi. Tiada cop merah, tiada nama hospital. Hanya jururawat jaga di rumah. Nurul mencapai fail terakhir. Halaman pertama tidak bertulis nama, hanya simbol X10. Di dalamnya ada gambar seorang wanita muda, wajahnya sangat dikenalinya, rambut ikal mayang, mata yang tajam. Dia menarik gambar itu keluar, membalikannya. Eksperimen pertama, tiada jejak ditinggalkan. Berjaya. Nurul rebah. Jantungnya berdegup kencang. Itu adalah gambar Puan Hasnah, ibu mertuanya semasa muda. Dia membelik lagi, ada imbasan ultrasound, ada gambar pembedahan cesarean. Tetapi nama ibu bersalin itu bukan Puan Hasnah, ia adalah nama lain yang telah dipadam dengan cecair pemadam. Mungkinkah dia sendiri pernah memakai nama palsu? Dan rumah ini bukan sekadar tempat menyimpan rahsia tetapi sebuah makmal hidup untuk ibu-ibu yang dilatih. Dia terkejut apabila terdengar bunyi pintu berkeriut di belakangnya. Dia menoleh, tiada sesiapa,
tetapi di atas meja sebuah telefon lama menyala, sebuah video sedia untuk dimainkan. Nurul menekan butang main, di skrin muncul rakaman dari kamera tersembunyi. Seorang wanita sedang terbaring di atas katil, sebelah tangan yang memakai sarung tangan getah perlahan-lahan mengangkat seorang bayi dari buaian dan menyuntik sesuatu ke kaki bayi itu. Suara dalam video itu adalah suara Puan Hasnah, jelas dan perlahan. Kena ajar dari kecil, kalau tidak besar nanti pandai melawan. Nurul menggenggam erat telefon itu. Dia tahu perbicaraan tadi hanyalah permukaan, di bawahnya ada sebuah dunia yang dibina atas dasar kepatuhan dan mayat-mayat tanpa nama. Nurul melangkah keluar dari rumah usang itu dengan bungkusan fail di tangannya. Hari sudah gelap. Dia tidak tahu berapa lama dia berada di dalam, tetapi di dalam hatinya masa seolah-olah terhenti sejak saat dia melihat gambar Puan Hasnah menyuntik kaki seorang bayi. Itu bukan sekadar perbuatan melanggar undang-undang, bukan sekadar penjagaan selepas bersalin yang salah, tetapi niat untuk campur tangan dalam perkembangan seorang manusia sejak hari pertama. Nurul duduk di dalam teksi kembali ke Johor Bahru, tangannya menggenggam erat pemacu USB baru, yang berisi video, gambar, fail kertas, dan juga rakaman suara lama. Semuanya adalah bukti yang tidak dapat disangkal. Tetapi persoalannya, beranikah dia mendedahkannya? Malam itu Nurul menerima mesej daripada rakan baiknya yang sedang menjaga anaknya. Anak kau macam sakit perut, menangis tak berhenti. Aku nak bawa pergi klinik. Nurul terus menelefon semula. Panggilan berdering, tiada siapa yang mengangkat. Dia menelefon lagi kali kedua, kali ketiga, masih tiada jawapan. Kemudian satu mesej masuk, kau diam, anak kau hidup. Kau bersuara, anak kau akan diam selamanya. Nombor tersembunyi, tidak dapat dikesan, tidak boleh dilaporkan kepada polis. Nurul hampir tidak bernafas. Dia tahu kini setiap langkahnya bukan sahaja berkaitan dengan masa lalu tetapi juga mengancam masa depan. Keesokan paginya, dia memandu ke balai untuk bertemu dengan pegawai penyiasat Aiman, satu-satunya orang dalam sistem perundangan yang masih dipercayainya. Tetapi sebaik sahaja tiba di ibu pejabat, dia dimaklumkan bahawa Encik Aiman sedang bercuti selama seminggu, baru sahaja menghantar permohonan untuk berpindah ke bahagian lain. Tanpa memberi sebab. Nurul tergamam. Siapa gantikan dia? Belum pasti. Fail kes cek pun dah dipindahkan ke peringkat lain. Sekarang kena berhubung dengan pejabat penyelaras pusat. Nurul melangkah keluar dari bilik itu, tangannya menggeletar, tiada siapa lagi dalam sistem yang menyebelahinya. Dia menelefon semula rakan baiknya. Kali ini ada yang menjawab. Nurul, aku ni, anak kau tak apa-apa. Tapi ada seorang makcik tua datang rumah mengaku mak saudara kau. Aku tak bagi masuk tapi aku nampak dia ambil gambar anak kau dari luar tingkap. Nurul terdiam kaku. Kau dah lapor polis. Aku nak lapor tapi dia dah hilang. Kau terlibat dengan apa ni? Nurul tidak menjawab, hanya mematikan panggilan, matanya kosong. Mereka masih memerhati. Masih ada seseorang di belakang tabir yang mengawal segalanya. Dia tahu kali ini jika mahu mendedahkan kebenaran, dia perlu menghilangkan diri. Satu-satunya cara, muat naik semua bukti ke internet, hantar ke berpuluh-puluh syarikat akhbar, forum, kumpulan wanita, pertubuhan bukan kerajaan, kemudian tinggalkan tempat tinggalnya, tukar identiti, dan hantar anaknya kepada seseorang yang tidak akan disangka sesiapa. Malam itu, dia menulis baris terakhir dalam diarinya. Jika sesiapa membaca baris-baris ini, ketahuilah bahawa kebenaran tidak hilang, ia hanya diserahkan kepada mereka yang berani untuk terus hidup. Saya pula hanyalah seorang pencerita. Menjelang subuh, satu email tanpa nama yang mengandungi fail bertajuk "Anak-anak yang dilupakan" dihantar ke lebih 50 alamat di seluruh negara. Di dalamnya terdapat gambar, fail, video, petikan suara, dan juga gambar terakhir. Seorang bayi sedang tidur, di sebelahnya 3 baris tulisan cakar ayam. Anak pertama dipanggil dengan nama yang salah, anak kedua tidak sempat memanggil nama ibunya. Anak ketiga tahu berkata tidak.
Keesokan paginya, akhbar-akhbar utama serentak menyiarkan berita. Pendedahan dokumen rahsia mengenai rangkaian penjagaan ibu bersalin haram di rumah, disyaki didalangi sindiket terancang. Lebih 9 wanita hilang selepas bersalin di kawasan yang sama dalam tempoh 10 tahun. Polis siasat siri sijil kematian yang disyaki palsu. Video dari fail anak-anak yang dilupakan tular di media sosial. Masyarakat berang. Kumpulan ibu-ibu, pakar sakit puan, wartawan, dan pertubuhan sosial serentak bersuara. Ramai yang mengenali nama-nama dalam senarai lampiran, nama saudara mara yang pernah mereka dengar tetapi tidak pernah ditemui. Kebenaran telah meletup, tetapi bersama cahaya itu, bayang-bayang gelap mula bergerak. Nurul sedang bersembunyi di sebuah bilik sewa mengikut jam di pinggir bandar. Dia memakai baju berhod, memakai pelitup muka, memeluk anaknya rapat ke dada, matanya tidak lepas dari skrin komputer riba yang memaparkan reaksi di internet. Dia melihat berita, dia melihat orang ramai menemui bukti baru. Dia melihat sebahagian peta kawasan itu ditandakan untuk siasatan. Dia menyangka ini adalah saat kemenangan, sehinggalah telefonnya bergetar, nombor tersembunyi, satu mesej sahaja. Kau ingat kau menang bila dapat perhatian orang ramai. Aku tak perlu bunuh kau, aku cuma perlu buat kau hidup tapi tak ada siapa yang percaya. Seminit kemudian, email pribadinya disekat. Akaun banknya dibekukan, telefonnya tidak lagi boleh mengakses internet, seluruh identiti digitalnya lenyap. Pada masa yang sama, di forum-forum dalam talian mula muncul maklumat aneh. Penyebar berita ini tidak stabil dari segi mental, pernah mengalami kemurungan selepas bersalin. Mereka cerita untuk membalas dendam terhadap keluarga mentua. Satu lagi hantaran disertakan gambar Nurul menangis teresa-esak semasa perbicaraan awal dengan kapsyen, seorang ibu yang tidak dapat mengawal emosi, bolehkah dipercayai? Tiada siapa tahu siapa yang menyebarkannya, tiada sumber, tiada pengesahan, tetapi setiap perkataan seperti bilah pisau yang ditujukan kepada kewarasan terakhir seorang wanita. Nurul tidak menangis, tidak menjerit. Dia tahu ini adalah serangan terakhir, mengubah mangsa menjadi pesalah. Dia senyap-senyap mengemas barang-barangnya, memasukkan kad SIM baru, dan menghantar satu mesej sahaja kepada rakan baiknya. Kalau aku hilang, jangan cari. Cuma besarkan anak aku sampai umur 5 tahun, lepas tu bagi dia fail 10 hari tu, dia akan faham. Di dalam bilik yang diterangi cahaya malam, Nurul memeluk anaknya erat. Bayi itu tidur nyenyak, tidak tahu bahawa dia sedang berada di tengah-tengah medan perang antara mereka yang tidak mahu anak-anak tahu kebenaran tentang ibu mereka. Dia menghidupkan perakam suara, merakam ayat terakhir, nama saya Nurul Aini binti Abdullah. Kalau ada sesiapa tanya kenapa saya hilang, beritahu mereka saya tidak takut mati. Saya cuma takut hidup di sebuah negara di mana kesunyian diajar sebagai cara untuk menjadi seorang ibu. Sejam kemudian, kamera keselamatan merakam imej seorang wanita mendukung anak meninggalkan sebuah hotel kecil berhampiran Jambatan Sultan Ismail. Selepas itu tiada siapa yang melihat mereka lagi, hanya tinggal tulisan di dinding bilik air yang ditulis dengan gincu merah, ingat nama saya. Bukan kerana saya mangsa, tetapi kerana saya orang pertama yang berkata tidak dan hidup untuk menanggung akibatnya. Nah, 5 tahun berlalu, orang ramai sudah terbiasa dengan nama Nurul Aini binti Abdullah yang tidak lagi muncul di media. Fail siasatan ditutup, tiada sesiapa lagi yang disabitkan kesalahan, tiada siapa yang dipaksa mengaku wujudnya sebarang organisasi di sebalik kes-kes penjagaan ibu bersalin istimewa. Kemarahan orang ramai reda, digantikan dengan berita-berita baru. Hanya tinggal beberapa artikel lama yang disimpan di forum-forum wanita, menceritakan tentang seorang ibu yang berani mencabar kesunyian, tetapi tiada siapa tahu sama ada dia masih hidup atau sudah mati. Suatu pagi, di peti surat sebuah syarikat akhbar besar, seorang pekerja menerima sepucuk surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat helaian kertas sekolah yang telah kekuningan, dengan tulisan yang masih cakar ayam. Apabila dibuka, halaman pertama tertera tulisan huruf besar, surat dari seorang anak yang tidak diberi nama palsu. Surat itu ditulis oleh seorang budak lelaki berusia 6 tahun bernama Adnan Khairi. Nama saya Adnan.
Ibu saya kata bila saya cukup 5 tahun, saya mesti tahu. Tidak bermakna jangan ikut kata jika kata-kata itu membuatkan orang lain senyap. Jangan tunduk jika orang suruh saya jangan bertanya. Jangan simpan rahsia jika rahsia itu membuatkan orang lain menangis. Saya tanya ibu kenapa ibu menangis masa saya lahir? Ibu kata sebab ibu nampak mata orang-orang yang sudah tiada. Mereka berdiri keliling saya dan tunggu saya pandai bercakap. Ibu tak cerita banyak tapi ibu bagi saya satu kotak. Dalamnya ada gambar, ada surat, ada rakaman suara. Ibu kata kalau satu hari nanti ibu tiada, saya boleh pilih untuk terus diam atau bersuara bagi pihak ibu. Saya pilih untuk bersuara sebab saya tahu saya ada nama, dan nama saya bukan hantu. Pihak akhbar menyerahkan surat itu kepada pihak berkuasa. Sekali lagi, kes itu dibuka semula, dan kali ini mereka tidak lagi mencari Nurul. Mereka mencari anak-anak yang kehilangan ibu selepas bersalin. Mereka mencari ibu-ibu yang menerima penjagaan di rumah kemudian lenyap. Satu siasatan baru dibuka. Dengan satu titik permulaan, surat dari seorang kanak-kanak yang pernah menjadi sasaran. Tiada siapa yang pasti sama ada Nurul masih hidup. Tetapi beberapa tahun kemudian, dalam sebuah persidangan antarabangsa mengenai hak ibu bersalin, seorang penceramah luar negara memulakan ucapannya dengan kisah Nurul. Pada slide terakhir pembentangannya, dia memaparkan sebaris ayat di skrin, "Saya tidak mati. Saya hanya menghilangkan diri supaya nama saya tidak ditukar lagi." Nah, kisah ini berakhir tetapi kesannya masih terasa. Kerana mungkin apa yang membuatkan seorang ibu itu diingati bukanlah apa yang telah dikatakannya, tetapi bagaimana dia mengajar anaknya untuk menolak kejahatan sebelum pandai berkata, "Ya."